And I spent almost 1,000, bukan almost, more than 1,000. Sebab tu saya cakap untuk peminat buku saja akan tengok konten ni. So kalau view rendah saya redha dah. Yang nak jual balik buku kat saya pun RM70 jual. Saya macam aku beli original lagi best. Tiba-tiba hidup balik. Tu je spoil dia kat situ. Aku rasa macam biar je lah dia mati. Balik tak ada. Once again, welcome back to my channel. Cik-cik. Sorry sangat sebab tak ada suara. Tapi nak buat konten juga sebab hari ni excited gila. Baru balik daripada Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dekat PWTC. So kalau korang tengok video ni and korang nak pergi, korang boleh pergi sampai 1 Jun ada kat situ. 10 pagi sampai 10 malam. Okay, bukan promote review ke apa, tak. Ini semua saya beli. Semua buku saya beli semua kat dalam ni. So video ni khas untuk orang yang suka buku macam saya. Saya nak fangirling sekarang ni. So yang beg kecil ni mostly buku rias. So buku rias ni last lah. Yang penting buku mami dulu. So buku mami basically semua kat dalam ni. Saya nak tunjuk ke korang, bapak banyak gila. And I spent almost 1,000, bukan almost, more than 1,000. 1,000 to be exact, 1,045 ringgit untuk buku ni. And I tak akan beli buku dah. Ini buku mungkin boleh tahan sampai tahun depan. Okay, so ni semua buku-buku dia. Ada banyak. Gila. Dalam ni ada banyak lagi. So dekat sini pun ada lagi. So I akan review satu-satu buku kita. Inilah tujuan saya buat video ni. Sebab tu saya cakap untuk peminat buku saja akan tengok konten ni. So kalau view rendah saya redha dah. Korang tahu tak kenapa saya nak sangat pergi festival buku ni? Saya rasa dah ramai dah tahu kenapa. Sebab ni. Inilah dia. Sebab buku ni. Saya hari tu baca buku Dios. Okay, dia punya penulis Angel jugalah. Best gila buku tu. I bagi 10 per 10. Kalau korang belum baca buku Dios, tolong baca buku Dios tu. Memang best. Sangat. Seronok sangat jalan cerita dia. Saya suka. So, dalam tu adalah pasal si Rose ni kan. So, basically Rose ni macam sambungan dia. Tapi version kisah silam. Tak silap saya lah. Saya tak tahu sebab saya tak baca lagi. Saya ni sebelum benda tu berlaku. Korang kena baca buku Dios tu baru saya. Kalau saya cerita nanti kantor pula dalam ni kan. So, masa saya habis buku Dios tu, saya carilah buku Roses ni nak beli. Korang tahu tak? Tak ada. Semua orang jual harga RM200. Diorang markup price. Personal shopper. 100 lebih. Yang nak jual balik buku kat saya pun RM70 jual. Saya macam aku beli original lagi best. Tak ada siapa pernah usik. Ni baru RM40 je. So, alhamdulillah rezeki saya. Tahun ni pesta buku ni karya seni. Diorang reprint balik buku Roses ni. So, tapi diorang buat terhad. Siapa-siapa yang pergi sana nak beli untuk kawan-kawan pun di maksimum 2 je boleh beli buku Roses orang. Diorang memang jaga stok ni. So, you're out. So, personal shopper tak boleh nak buat macam selalu lah. Beli banyak macam tu. But I'm so happy. I tak sabar nak baca buku ni. I've been waiting this book for months. And finally, I dapat. Alhamdulillah. Thank you so much sebab print benda ni. Okay? I'm happy gila. Okay, next. Buku kita Checkmate. Daripada Rehan Makhtar ni ramai sangat suruh saya baca. Saya tak pernah baca buku karya Rehan, tapi memang diorang kata Rehan ni memang best gila cerita dia. And dia antara top penulis. So saya pun teringin lah nak baca cerita dia sebab tak pernah baca. So ni antara buku dia yang famous. I hope best lah. Kalau harga betul dia 26, dekat festival buku dia bagi RM20 je. And then we also have yang ni rasanya yang baru kot. Saya tak sure. Rehan Makhtar juga. Saya beli je. Anak Teruna Tuan Peguam. Yang ni mungkin lambat sikit saya nak baca sebab saya not into that book sangat. Tapi sebab dia penulis dia Rehan Makhtar, so saya beli. Untukmu Cinta, yang ni saya terpengaruh dengan dia punya. Saya tak beli pun buku ni tadi, saya tak ambil. Tapi ada orang yang MC kat situ kata buku ni, penulis ni sebenarnya famous jugalah. Dia macam sama level dengan Angel tu. So dia suruh saya baca, kata best. So saya macam okay, saya cuba perbanyakkan penulis. Sebab saya kalau saya dah minat yang penulis tu, saya akan baca buku dia je banyak sampai habis. Baru saya baca penulis lain. Faham? Dia macam kita fanatik dengan that penulis. Yang ni saya terpaksa beli. Saya tak tahu saya akan baca ke tak. Cuma korang komen best tak buku ni. Sebab tadi kalau beli 5 RM100. So saya terpaksa tambah yang ni. Jingga di Langit. Saya tak tahu. Tak ada siapa pernah suggest saya buku ni and tak kenal penulis dia. So kalau korang rasa buku ni best, tolong komen supaya saya rasa nak baca. Sebab saya tak tahulah. Saya tak ada mood nak baca pun buku ni. Macam ni mungkin buku last kali aku akan baca. Macam tu. Yang ni Cik Tukang Jahit dan Cik Rebutan, aku beli je sebab buku baru. Cerita baru keluar. So macam okay. Captain Jane, yang ni pun nak penuhkan yang RM500. So aku redha. Objection, yang ni ramai juga yang request saya baca. Sebab daripada Rehan Makhtar juga. So macam okay, I want to try. And dia punya apa nama ni, cover dia, style tu dia campur. Style Rehan Makhtar lagi. Basically banyak buku Rehan Makhtar saya beli RM18 je.
seperti yang kau pinjamkan. Ramai sangat dia suruh saya baca. Okay, yang ni buku baru ke Suamiku punya paling sweet ni, saya tak sure. Orang suruh saya beli. Saya macam okay. Basically hari tu saya tanya dekat IG story, buku apa yang recommend, yang korang recommend tu saya baca. So saya tak ada dah beli semua yang korang recommend. Saya beli yang most of people recommend. Kiranya paling banyak dia recommend. So saya ada list tadi. Masa saya pergi, saya bawa list untuk beli. Okay, yang ni ramai sangat. Yang ni saya rasa antara yang top gila orang suruh saya beli. Mika Rino ni. Dia macam, semua ni macam related. Okay, Mika Rino. Lepas tu kita ada Melinda, Mi Veneno 1, Mi Veneno 2. Nampak? Dia sambung muka dia, style. So, boleh tak korang tolong saya kat komen, bagi tahu jap turutan dia macam mana? Mi Esposada ada dah. Tolonglah komen jap dia punya turutan. Tariq Rizwan dah baca dah. So, dia bermula daripada Tariq Rizwan Saya tak sure lah macam mana cerita dia. Tapi macam tu lah. Tariq Rizwan dah baca. Tariq Rizwan rate dia, saya bagi 9.5 per 10. Cerita tu best sangat. 0.5 tu hanya fail dekat bahagian ending je. Sebab ending dia tu aku dah sedih dah, tapi dia macam tak masuk akal. Tiba-tiba hidup balik. Tu je spoil dia kat situ. Aku rasa macam biar je lah dia mati. Balik tak macam tu. Aku rasa macam aku dah sedih dah nangis. Aku tiba-tiba hidup balik. Buang air mata aku je. Macam tu. Stresnya dengan suara sendiri. Oh my god. Buku ni daripada Wattpad. 2.35 juta pembaca. Yes, Captain Zul Aryan. Buku ni ramai gila orang sejak saya beli. Buku ni viral nak mampus weh. Ni penulis dia saya tak pernah dengar pun. WNF Hana. Viral.org. Buku ni memang viral gila. So aku macam, mungkin ni akan jadi antara yang saya akan baca. Cuma first buku saya akan baca of course Roses tu lah. Mungkin second yang ni kot. Okay, next. His Codename Alpha. His Codename Alpha 2. Sambungan dia. So yeah. Yang ni daripada Wattpad juga. 3.77 juta. Lagi banyak daripada tadi tu. Yang ni pun viral juga. Tapi kan aku ada soalan, kenapa dia punya buku first tebal ni, buku second nipis sangat? Harap-harap yang second ni best lah. Saya suka baca tebal-tebal gini. Tak tahulah kenapa. Baca lagi feel. Korang tengoklah berapa banyaknya buku aku kat belakang ni. Midiosa. Tolong masukkan sekali Midiosa dekat Mi tadi tu. Banyak sangat Mi kita. Ini pun I'm looking forward to read this one. She, Loli Snow. Saya nak ambil buku Loli Snow. Snow kot apa tajuk dia. Tapi tak ada saya jumpa tadi. So tu sahaja satu buku yang saya tak dapat. So yang lain saya dapat lah. Yang ni buku She, Loli Snow ni memang ramai juga yang recommend. So saya macam tak sabar nak baca. Dia macam oh my god. Yang ni aku beratur panjang nak bayar. Saya beli ini. Ni antara yang berebut tadi. Buku Qaid. Buku Qaid ni tadi aku tengok semua orang beratur pegang buku ni nak bayar. So saya beli ketiga-tiga bestseller F. Ali ni nak baca. Yang ni tiga-tiga pun saya tak sabar nak baca. Sebab memang orang recommend sangat buku F. Ali. Yang ni Chef Cuisine ni memang orang kata best. Twin Territory ni pun orang kata best. So saya macam ya Allah aku tak sabar nak baca F. Ali sebab saya tak pernah baca karya F. Ali. So this is my first time and I hope kenalah dengan jiwa saya. So kita dapat pasport ni, kita dapat dekat Manis punya ni. Manis punya word dekat tempat saya beli buku F. Ali tadi dia bagi macam free gift. Apa benda ni? How a book is baked. Lawak lah. Macam ni pun boleh Boleh lah. Lepas tu dia bagi stiker. Dia bagi stiker juga. And then dia bagi free gift. Sticky notes. Mak Islah pun benda gini. And then I dapat yang ni. Yang ni mungkin beli dekat buku dekat Iman punya ni tadi store. So kita dapat banyak gila dia punya penanda buku. So Alhamdulillah. Thank you so much for all the free gift. Yang ni voucher buku. Ada voucher buku ke tadi? Dapatkan diskaun RM20. Kena pergi balik semula lah kat sana. Dapat voucher. Next. Banyak kan buku aku beli. Ya Allah, semoga bacalah semua. This one. D.Dahlia. Kerana dendam. Tebal doa buku dia. Seram juga nak baca. Hopefully best seperti yang dikatakan. By the way kan, kenapa saya start balik baca novel? Sebab sebelum ni saya memang seorang kaki novel. And then I stop baca novel. I tukar. I start baca buku motivational. And then I suka gila buku motivational. So ada banyak gila buku motivational. Melayu, English. And then I stop baca sebab I dah start busy with my work. Dah start busy kerja. Kerja. And then sekarang I dah stop my modelling. So I start reading books balik semula lah. I macam tiba-tiba terpengaruh baca buku balik. So baru nak catch up balik buku-buku latest yang terbaru. Buku-buku novel saya dulu saya dah bagi, saya dah let go dah ke orang.
Saya tak jual pun, saya bagi free je. Tapi kali ni saya rasa nak kumpul balik, nak start collect balik. Nanti saya bosan, saya bagi je lah balik semula. Tapi 10 tahun lagi kot. We have buku baru, keluaran baru. Okay, ini 30 doa. Okay, ni Islamic sikit lah. And then we also have overthinking. Tapi buat-buat yang ni saya tengok dia new keluaran baru. So saya try beli, nak try baca. Finding Beauty in the Storm. Ni pun buku baru Iman, publisher Iman tu dia keluarkan. So macam okay. Sayang yang tak terungkap. Yang ni aku beli sebab aku baca tajuk. Menariknya tajuk dia. Aku tak baca belakang pun, tapi aku macam sayang tak tengok, macam best je. Belilah, nantilah aku baca tu kemudian. And then dapat free gift. Tak silap saya, sebab pembelian lebih RM300 ke 200 ke tak tahulah, dapat free lah tote bag. And then I also dapat voucher KFC, voucher Pak Nik Burger, banyak-banyak voucher. So habis satu bag luggage kita, bagasi. Okay, so next kat sini ada sikit buku saya dan the rest buku Rias lah. Sorry lah korang saya gila buku sebenarnya. Okay. So, yang ni saya beli I Can Be Astronaut, I Can Be a Doctor, dan ada lagi 2 kat dalam tu. So, basically, yang ni, kenapa saya beli? Sebab dia banyak dah buku-buku macam ni. Tapi yang ni saya beli sebab dia ada macam you boleh buka. Lepas tu dia jadi macam ni. Nampak tak? Jadi stand macam tu. So, sambil baca tu you boleh macam tunjuk. Macam tu lah ke anak. Macam best lah. Learning tu jadi fun sikit. Okay, Sembuh Tanpa Cerita. Saya rasa macam kena dengan jiwa saya. Dia punya tajuk ni, dia punya kat sini Anak Harapan Keluarga. And saya rasa buku ni dia sangat deep. So saya nak baca. Dia banyak macam puisi lah basically buku ni. So teruntuk anak yang memikul 1000 harapan, menangis tanpa suara dan menjahit luka dalam diam. Sama-sama kita sembuh tanpa cerita ya. Hati saya je lah yang faham sebenarnya apa, kenapa dan mengapa. Macam tu. Tak semua orang mungkin faham, tapi saya tak tahu macam nak explain. Kejap buka aircon ni, kenapa aircon panas sangat ni? Saya rasa saya bercakap macam dah berpeluh-peluh dah ni. Aduh. Okay, next kita ada, ya Allah gila buku Kaisar ni tadi. Satu booth tu dia jual Kaisar, tak ingatlah booth apa nama. Semua orang beratur pegang buku Kaisar. And buku Kaisar dah nak habis lah tadi. Dia duk buka lagi. Orang ambil. Laju gila orang ambil. Dia ada hardcover juga. Tapi tadi aku dah terberatur pegang soft cover. Aku cakap lah nak ambil hardcover, nanti kena beratur semula, dah panjang, malas. So aku pun tak apalah, soft cover lah. Mak is redha. Sebenarnya saya suka buku hardcover sebenarnya, Allah. Tapi itulah, kita soft cover je lah kita beli tadi. Saya tahu mesti korang macam, buku Kaisar kan. Sabar. Saya baca dulu. And then buku Rias ni, sebenarnya Rias dah banyak sangat buku macam ni tau. Dah banyak buku first words macam ni. Tapi kenapa saya beli yang ni? Sebab dia best. Dia more to Islamic sikit lah. Bismillah before bath. Contoh kan, Bismillah. So dia macam nampak dia detail macam betul-betul kotor. Okay, dirty. Dia ada 2 language lah. Kalau shower tu dia macam, saya rasa macam best lah nak ajar Rias benda macam ni. Sebab ni benda daily. Benda daily yang dia sendiri buat. Macam tu. Water. Bubbles. Baguslah buku ni. Laka sekali, Alhamdulillah. So dia banyak. Yang ni bahagian mandi, yang ni play, yang ni makan, yang ni untuk tidur. So buku ni saya rasa sangat sesuai untuk umur Rias lah. So kalau korang ada anak umur macam Rias pun recommended. Macam ni pun dia recommend untuk budak 0 ke 24 bulan. So just nice lah. So daripada you lahir pun boleh sebenarnya. Next. Buku ni sangat banyak mak-mak recommend saya. Ibu penat tapi ibu sayang. So buku ni memang ramai sangat mak-mak recommend kat saya. Dia kata memang best. So saya nak baca lah. Memang buku ni antara best seller jugalah. So hopefully tak mengecewakan. Tapi saya rasa memang tak mengecewakan lah. Sebab memang mak-mak semua recommend. And ramai sangat recommend. So ini yang lagi 2 buku Rias tadi tu. So yang ni tadi dah buka plastik dia. So basically kat dalam dia macam ni. So you boleh tarik buka dia. Macam tu. Yeah. Okay. And then you boleh masukkan dia punya ni lah you buka ni, you masukkan supaya dia boleh jalan apa semua kan. So ni letak balik lah, simpan balik. Okay. Macam tu. Style kan. Saya suka benda-benda macam ni. Saya memang menepek-nepek sombong saya ni. Wow. Penatnya kita bercakap. Jom kita kira berapa total kita punya. So wow. Kenapa aku tak letak elok-elok terus tadi kan. Dah nak kena susun semula. Banyak weh. Okay, ni buku Rias. Buku Rias sikit je kali ni. Selalunya saya beli buku Rias banyak. Kali ni bagi Mami mendunia guys. Mami mendunia. Tolong komen buku-buku ni semua korang yang dah baca. Tapi jangan spoilkan lah. Bagi saya habis baca dulu. Bagi tahu saya kena baca yang mana dulu.
So inilah total buku kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 buku guys untuk saya. Dia ada 4, 5, 6, 7, 8. So dia ada 8 buku. Sesungguhnya saya wanita paling bahagia. And saya juga nak berterima kasih kat suami saya lah sebab menemani saya pergi ke pesta buku ni. Saya memang dah tunggu lama gila untuk pesta buku ni. And I'm so happy sebab I dapat semua buku yang I nak. Kecuali satu buku tu je, tapi yang tu tak apa. Sebab it's okay. I'm so happy and thank you so much. Korang pun bolehlah pergi sana kalau korang nak beli buku-buku yang korang nak. Sebab memang ada banyak sangat buku-buku kat sana. Okay, suami saya pun dah balik solat Jumaat dah. Kita orang balik tadi ngam-ngam boleh pergi solat kat sini. Hai sayang. Salam. Okay, so itu saja konten saya untuk kali ni. Dah. Terbaik dah sayang. Banyak gila buku dia. Ya. So, jangan lupa tekan button like, comment, share, subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum. Ciki-ciki.